Assalamualaikum, apa khabar sahabat-sahabat semua? Alright. Jadi, hari ini saya nak buat sedikit explanation tentang analisis yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat semua sebentar tadi dalam page Erante C, okay? Jadi, kepada sahabat-sahabat semua yang mana masih belum melihat lagi kepada analisis tersebut, boleh masuk ke dalam Facebook page Erante C dan dekat situ saya ada buat explanation lah tentang apa yang bakal terjadi kepada pergerakan besi kuning bermula daripada 27 hari bulan Julai sehingga ke 31 Julai 2026. Boleh tuan-tuan? Okey. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan sebentar. Ini adalah analisis yang telah dikongsikan kepada sahabat-sahabat semua di dalam page Erante C dan kita ada buat explanation sedikit dalam pergerakan-pergerakan yang dalam nota yang telah diberikan, macam harga bergerak dalam consolidate corak triangle bermula daripada 1 Julai 2026. Lepas tu kita ada tulis arah di time frame besar masih menunjukkan pergerakan bearish. Jadi kejap lagi kita akan explain kepada anda kenapa kita jangkakan pergerakan arah masih dalam keadaan bearish, tetapi apa yang akan terjadi pada hari ini mungkin akan terjadi sedikit kenaikan disebabkan ada gap yang terjadi. Okey, kita pun tak jangka boleh ada gap pada hari pagi tadi. Okey, dan seterusnya kita ada tandakan beberapa zone lah dekat sini, dekat apa yang tuan-tuan boleh nampak 0.5, kita ada 1.236, kita ada 1.618. Jadi dekat situ nanti kita akan buat explanation supaya tuan-tuan semua lebih faham. Sebelum ini saya ada buat analisis begini yang mana kita tunjukkan kita tunjukkan analisis, lepas tu kita buat video. Lepas tu saya dah lama tak buat dah. Sebab apa tuan-tuan? Kena ingat dalam adab belajar ni kita ada 3 yang paling penting sekali. Sebenarnya ada 5 tapi 3 saya bagi tahu kepada anda semua. Yang pertama, melihat. Macam mana pun tuan-tuan kena melihat. Jadi tuan-tuan sekarang ni melihat kepada analisis yang telah diberikan dekat atas tu, ada chart ni semua, saya tandakan zon-zon apa ni semua, tuan-tuan semua dah melihat. Kedua, membaca. Jadi nampak tak dekat bawah itu kita buat nota. Jadi tuan-tuan semua boleh baca dekat situ. Tetapi ada orang dia tak boleh hadam, dia tak boleh faham kalau ada 2 benda sahaja, iaitu melihat dan membaca. Jadi dia kena mendengar. Jadi bila nak mendengar ni, saya kena buat video lah supaya saya bercakap tuan-tuan semua dapat faham. Okey. Alright, jadi sekarang ini kita akan mulakan daripada pertama sekali, kenapa saya mengatakan bahawa terjadinya corak triangle. Okey. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini ada consolidate price. Okey. Sekarang saya nak tuan-tuan semua faham satu benda. 2 pergerakan yang berbeza. Okey, ini pergerakan yang pertama dan yang kedua pergerakan yang berbentuk consolidate. Yang ini kita kena faham. Okey. Jadi, kalau kita nak faham tentang yellow wave, bila masa kita memberitahu bahawa terjadinya consolidation ataupun compression ataupun sideways, dia melibatkan kepada pergerakan ini. Okey. Kalau kita bercerita tentang trending, kita bercerita tentang motif, kita bercerita tentang momentum, dia berada di kawasan ini. Dia berada di lukisan yang ini. Jadi tuan-tuan dapat bezakan tuan-tuan di antara pergerakan trending, pergerakan momentum, pergerakan motif berbeza dengan pergerakan consolidate, sideways ataupun korektif. Ini yang warna merah ni. Jadi kita sebenarnya bila kita nak belajar tentang yellow wave, kita kena faham melihat kepada structure ini. Ini yang dinamakan sebagai structure. Kita tak bercerita tentang ABC, kita tak bercerita tentang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nampak saya tak nak buat lama sebab saya nak buat cepat supaya tuan-tuan semua senang faham. Okey. Jadi sekarang bila kita lihat kepada pergerakan di sini, adakah yang terjadi? Yang ini saya nak tuan-tuan semua fokus yang ini. Okey. Pergerakan ni saya tandakan warna hitam. Supaya tuan-tuan semua boleh nampak. Okay. Warna hitam. Belon yang warna hitam ini tuan-tuan boleh lihat yang mana terbentuk. Adakah yang ini ataupun yang warna merah ini. Jadi kita kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, dia lebih mudah untuk tuan-tuan jangkakan arah. Sebab apa? Sebab daripada terjadinya corak
yang mana membentuk dalam belon warna merah ataupun belon warna biru, ianya akan menunjukkan bahawa terjadi kenaikan ataupun penurunan. Jadi dekat sini dia lebih mudah untuk tuan-tuan semua faham apakah yang akan terjadi. Nampak Okey. Sekarang kalau kita lihat dekat belon yang berwarna hitam ini, dia merujuk kepada pergerakan yang ini. Dia tak wujud pergerakan belon biru ini, betul tak? Jadi kita boleh buang yang ni. Sekarang dia terbentuk pergerakan yang ini. Jadi bila kita bercerita tentang pergerakan warna merah tadi, bermaksud dia membentuk kepada consolidate, compression. Dalam erti kata Euler wave, dia membentuk kepada pergerakan triangle. Jadi sebab tu kita namakan sebagai triangle. Jadi tuan-tuan semua lebih mudah faham. Nampak kepala ikan ke dekat sini kan? Ada kepala ikan ke? Sini ada mata dia. Background dia buat yang warna hitam. Kan macam ni kan? Saya nampak saya nampak kepala ikan lah Cik Pul. Ni ada mata, ni ada mulut, nampak ni kan kepala ikan. Jadi tak kisah tuan-tuan nampak apa pun, yang penting kita nak tahu ke mana ke arah dia. Okey, sekarang bila kita dah tahu yang pertama sekali terjadinya bentuk korektif ke sideways ke consolidate ke, jadi dia mudah untuk kita buat analisis sebab kita hanya fokus kepada pergerakan dia, kita hanya fokus kepada structure dia. Jadi sekarang saya nak kata dia berjaya membuat kenaikan, tak boleh sebab dia tak wujud. Dia tak ada lagi tanda-tanda menunjukkan bahawa akan terjadi motif. Dekat sini pun tak ada. Sini pun tak ada. Sini kau tergerak pula. Dekat sini pun tak ada. Dan di sini pun tak ada. Jadi bila tak ada, bermaksud takkan wujud pergerakan motif. Jadi tuan-tuan semua kena faham. Untuk melihat kepada arah, untuk melihat kepada pergerakan, untuk membaca structure, untuk membaca corak, kita kena faham dahulu, ada tak corak yang tadi warna merah, belon warna biru ataupun belon warna merah. Kalau kita faham yang ini, dia lebih mudah. Okey, nampak Okey. Sekarang kita dah tahu bahawa takkan wujud pergerakan motif, bermaksud kita akan fokus kepada pergerakan di sini saja. Apa yang akan terjadi di sini melibatkan kepada pergerakan korektif, pergerakan consolidate, pergerakan triangle. Jadi nampak Okey. Bila kita bercerita tentang korektif dan triangle ini, bermaksud bila saya tandakan setiap zon, ianya takkan terjadi kenaikan. Faham tak? Maksudnya saya akan lihat, dekat sini kalau tarik dia punya trend line. Okey, bersambung kepala-kepala ini, nampak Saya sambungkan di antara dua bucu ini. Okey. Jadi kita ada trend line, nampak ni? Tarik sini sampai ke bawah, wujud satu trend line. Jadi kita tanda yang ini dahulu. Dan yang bawah ini juga kita tandakan benda yang serupa supaya orang semua nampak bila kita buat analisis. Okey. Cantiklah. Sekarang ni saya hanya tunggu dia jadi lagi satu pergerakan yang dia akan respect level ini. Jadi kita dah tandakan dulu. Belum ambil kira 1.08. Ni belum lagi belum lagi kira tahu dengan betul. Okey. Dan bila kita dah tandakan yang ini semua, kita dah tengok. Okey. Sekarang saya dah nampak ada trend line yang seperti bentuk kepala ikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan buat apa? Kita akan gunakan Fibo retracement. Okay. Sekarang ni saya fokus yang ini dan turun ni sebab kenaikan ini pada hari Jumaat. Ni nampak ni? Ini hari Jumaat ni. Friday 24 Julai. Yang ini dia habis dekat sini. Bila dia habis dekat sini, maka saya akan fokus ini. Sebab saya nak tarik saya nak tarik Fibo retracement. Jadi saya akan gunakan Fibo retracement daripada bermulanya penurunan ini sampai yang mana dia buat swing ke atas. Lepas tu kita dapat level 05, 0.18. Nampak ni? 05 dan 0.18 dalam kotak ini. Nampak ni? Jadi kita tandakan kotak ini untuk melihat apakah yang akan terjadi. Benda belum jadi saya buat analisis ini hari Sabtu. Benda belum jadi. Saya buat hari Sabtu dan kita beri pada hari Isnin yang diterbitkan di dalam page Erantisi. Okey. Jadi ini yang pertama, kita dah dapat satu level. Tetapi saya tak boleh fokus kepada 0.5 dan 0.618 ni saja sebab kita kena ambil kira berbagai-bagai lagi. Kalau kita nak buat analisis ni, kita tak boleh ambil satu saja. Kita kena ada lagi reason yang lain. Apa reason yang seterusnya yang boleh terjadi? Jadi lebih mudah
daripada kita tandakan satu, lepas tu tak jadi, kita dah mula terhegeh-hegeh nak buat analisis yang lain. Jadi kita jangan buang masa, kita buat sekali semua je. Sebab yang paling penting sekali, kita punya level ni kita ada. Ni, kita ada level kita. Nampak ni? Dua level ni kita dah ada, jadi dia mudah untuk kita jangkakan apa yang terjadi seterusnya. Betul tak? Okey. Sekarang, selain daripada 0.18, saya juga kena gunakan Fibo extension sebab sekarang ni saya nak tengok sama ada price boleh membuat kenaikan lagi ataupun tidak. Tak guna saya nak tarik yang bawah ni ke atas ni. Contoh Pul, kenapa tak tarik daripada bawah ni sampai ke atas ni? Sebab apa? Sebab kita dah nampak 0.18 ni telah tembus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, level support ini ataupun base ini telah menjadi tembus. Maksudnya saya dah tak ambil tahu dah tentang pergerakan yang ini. Saya tak payah buang masa. Saya hanya perlu fokus apa yang terjadi seterusnya. Betul tak? Nampak? Ini kan dah tembus. Ini break base ni. Nampak ni? Dia buat base, dia naik. Dan dia dah break. Okay, bila dia dah break ini bermaksud ada potensi kenaikan ini hanya sekadar retracement. Cuma kita tak tahu sampai mana. Sebab tu saya fokus yang sebelah kanan ni saja. Okay, jadi sekarang bila kita sudah ada cakap benda tak betul dah. Bila kita dah ada beberapa level yang ini, seterusnya kita nak lihat sampai mana dia boleh naik. Betul tak? Okey, apa yang saya akan buat, gunakan Fibo extension bermulanya daripada kenaikan ini sampai dia naik separuh ini dan saya habiskan dekat sini. Saya kena tarik macam ni tuan-tuan supaya nanti tuan-tuan semua nampak. Bila tuan-tuan nampak kepada pergerakan, dia jadi mudah. Betul tak? Okey, sekarang saya jangkakan trendline ada. Saya nak tengok dia boleh tak pergi sampai ke trendline. Walaupun kotak 0.5, 0.618 yang berwarna oranye ini dah ada. Tetapi saya nak tengok boleh tak dia naik lagi. Jadi kita tandakan juga. Ini kita nampak ada level Fibo extension yang mana saya tarik daripada sini dan habiskan di sini. 1.236 berada di sini dan 1.618 berada di atas sini. Nampak tak? Okey. Sekarang kita dah tandakan 1.236 dan 1.618, maka saya buang dulu Fibo extension ni. Okey. Maka sekarang ini walaupun kita dah ada kotak 0.5 dan 0.618 seperti yang telah ditandakan dalam analisis pada hari Sabtu ini, nampak 27 Julai 31 Julai untuk minggu ni punya lah, tapi kita dah buat dulu. Maka kita dah nampak dah, okey, kotak ini kita tak boleh harapkan 100%, melainkan jika terjadi rejection di sini. Okey, kalau jadi rejection dekat sini bermaksud dia akan turun, dia main-main sikit, dia break lagi sekali, bermaksud dia membentuk kepada base di tengah-tengah ini. Kalau dah ada base kat tengah ini dan dia pecahkan base ini ke bawah, bermaksud rejection berjaya. Nampak tak? Bila berjaya ni, fokus kita akan terus ke bawah. Tetapi sekarang kita masih tak dapat nak jangkakan sama ada dia akan membuat penurunan ataupun dia naik sebentar. Okey, sebab tu kita ada level 1.26 dan 1.18. Andai kata tiba-tiba dia naik sampai sini dan dia buat turun ke bawah, dia buat base, lepas tu dia break base. Maksudnya rejection terjadi di 1.236 ataupun dia membentuk kenaikan sampai ke 1.618 dan juga yang mana berada dekat kawasan trendline tadi pun boleh jadi juga tuan-tuan. Bermaksud dia akan turun ke bawah, reject, dia buat base, break base itu. Maksudnya sekarang dia akan sambung turun. Maka kita punya arah daripada time frame lebih besar macam saya tulis tadi dekat dalam ni, time frame besar memang kita nampak bearish. Kita melihat kepada bearish. Cuma dekat 4 hours ini kita nak jangkakan boleh tak dia naik lagi sebelum dia membuat penurunan. Betul tak? Itu yang kita nak kena tahu. Apa yang kita nampak, kita lebih bias kepada bearish. Cuma dalam pergerakan di skala yang kecil, contohnya time frame M15, H1, H4, berkemungkinan besar boleh naik sebentar untuk lengkapkan struktur ataupun corak yang telah kita tandakan di awal-awal tadi. Baru dia sambung turun. Baru kita lebih berpuas hati. Betul tak? Okey. Dan seterusnya, bila kita dah tandakan apa yang kita nak nampak ni, kita kena ada invalidation level tuan-tuan. Jadi invalidation level kita akan gunakan di atas. Bermaksud trendline ada, invalidation level pun ada. Andai kata tiba-tiba trendline ini pecah dan pecahkan invalidation level, bermaksud ada potensi untuk price naik lagi. Cuma
Naik bukan untuk momentum, naik bukan untuk motif. Itu maksud saya. Bukan untuk berubah trend. Mungkin kenaikan untuk lengkapkan apa-apa saja, cuma apa yang kita nampak, price masih berpotensi untuk membuat penurunan. Kalau nak kata dia naik, dia kena hadirkan motif, dia kena hadirkan momentum, dia kena hadirkan semua struktur yang melibatkan kepada belon warna biru yang awal-awal tadi tu. Faham tak? Kalau dia wujudkan yang itu, dia lebih mudah. Siapa-siapa yang tak faham, rewind balik video ni. Alright? Okay. Sekarang, apa yang kita nak jangkakan? Kita dah tandakan semua ini dan terjadi rejection dekat sini, maka apa yang kita boleh buat conclusion sekarang tuan-tuan, dalam pergerakan ini ada gap. Okey, bila dia ada gap, yang pertama sekali kita kena lihat gap ini dia membentuk pergerakan apa sebelumnya. Sebelum ini dia bukan motif, tetapi kita nampak bahawa pergerakan masih belum komplit. Itu maksud saya. Maksudnya ada potensi untuk price naik ini, dia baru komplit kat sini. Dia baru komplitkan di sini, tetapi ada potensi untuk dia turun dan dia naik lagi sekali untuk lengkapkan struktur korektif ataupun struktur yang terbentuk daripada kenaikan ini. Okey? Sebab apa? Sebab kita dah tanda di atas ni, ada potensi dia boleh naik atas lagi, ada potensi dia boleh sampai level 1.08. Jadi kita tak salah kat sini. Faham Faham tak? Bukan faham faham tak? Okey. Sekarang apa yang kita boleh lihat, cakap betul-betul sorry lang. Ini ada gap ni. Okay? Dekat sini kita ada gap. Apa yang kita boleh jangkakan, berkemungkinan besar sebentar lagi ataupun hari ni ataupun esok lah, saya tak pasti. Okay? Apa yang saya dapat lihat, berkemungkinan besar price akan tutup gap. Dan seterusnya kita nak tahu sama ada terjadi membuat base dan dia break ke atas balik. Kalau dia break ke atas lagi sekali, bermaksud dia tutup gap, dia reject pergerakan ini, dan sekarang dia akan menuju di antara FE 1.236 ataupun FE 1.618. Jadi kita ada dua level lagi. Jadi dia lebih mudah untuk kita jangkakan selagi dia tutup gap dan dia reject. Okey, kena faham yang ini. Kalau dia tutup gap, tetapi dalam konteks momentum dia tutup ni, dia kuat ni. Okey, saya tukar warna merah sekejap. Okey, bagi dia pekat sikit. Dia bentuk momentum, lepas tu dia bantai lagi momentum, dia bantai lagi sekali momentum sampai break ke bawah ini, sampai dia break. Permulaan ni bermaksud ada potensi untuk price terus turun. Jadi faham Sebab kalau dia nak reject, dia ada reject dekat gap dan dia terus sambung naik atas. Tetapi kalau dia break gap ini, ada potensi tau untuk price turun ke bawah dan seterusnya dia break trend line ini. Ni trend line ni, maka kita akan lihat terjadi kenaikan, penurunan. Tapi kalau dia sampai dekat sini, dia respect pula kat sini, bagi saya macam tak cantik lah pula, betul tak? Sebab tak cantik lah. Bagi saya macam, kalau betul nak jadi, biar dia jadi kat sini. Barulah cantik sedikit, betul tak? Dia turun, dia main sikit. Maksud saya, dia naik sikit sini balik. Dia turun balik dekat sini. Dia main sideways. Okay? Sideways. Dia main sideways je. Kenapa aku tak boleh keluar ni? Dia main sideways je. Dia naik sikit, lepas tu dia naik sikit sini. Dia touch sampai sini, sambung naik. Itu boleh lah tuan-tuan, tak jadi masalah, boleh je, sebab dia masih respect kepada trend line ini, betul tak? Okey, jadi jika tuan-tuan semua nak melihat kepada ataupun nak memahami kepada analisis yang telah dikongsikan di dalam page Erante C seperti yang saya tunjukkan yang ini, tuan-tuan boleh refer juga dengan video yang akan saya letak dalam dalam page, dalam profile saya nanti, ya Allah Akbar, dan juga dalam YT, supaya tuan-tuan semua lebih memahami kepada pergerakan. At least saya sediakan yang pertama, adab melihat
adab membaca dan juga adab mendengar. Kita bagi lukisan analisis, kita bagi nota untuk tuan-tuan baca, dan juga saya buat video untuk tuan-tuan semua faham. Okey, itu saja yang saya boleh buat untuk tuan-tuan semua lebih mudah faham. Jika ada soalan dan jika tuan-tuan nak tanya berkaitan dengan Elewave, boleh tinggalkan di ruangan komen. Saya akan buat video jika ada kesempatan, saya akan buat video supaya lebih mudah untuk tuan-tuan semua faham. Nampak ya tuan-tuan? Okey. Jadi ini saja daripada saya. Semoga hari ini menjadi hari yang bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Jangan lupa share video ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat seperti yang anda juga dapat. Alright, ini saja daripada saya Saifuddin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum, salam Zoho, love you all dan bye bye. Jumpa lagi. Ha ha ha.